Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Mama, channel Jaja Gaban. Sekarang ni kita berada di Aeon Rawang. Mama pun rasa Mama dah lama sangat tak buat video. Video last Mama, video yang kita pergi Cameron Highland tu. Jadi ni alang-alang kita ada dekat Aeon ni. Kita rekod lah apa benda yang kita nak buat hari ni. Ni sampai tengah-tengah macam ni. Mel, orang tidur. Hari ni masih cuti sekolah sempena Deepavali. Tapi pagi tadi Mel ada latihan bola baling. Jadi Mel pergi sekolah pagi tadi. Yang Cem dia tak pergi sekolah, tapi dia bangun awal lah. Dia melepak dengan kawan-kawan dia ke Datuk Saleh tu daripada pagi. Jadi sekarang dia mengantuk. Lepas tu tadi Mama hantar Cem dekat rumah nenek. Sebab kakak ada kat sana kan. Jadi dia duduk dengan kakak. Tiba-tiba papa dia call, papa cakap kakak tu demam. Sekarang ni kan musim influenza. Jadi takut berjangkit ke apa ke. Jadi Mama pun ambil Cem. Lepas kebetulan kakak pun dia tengah tak sedap mulut lah, tak sedap badan apa semua. Jadi dia pun minta nak donat, nak sushi. Jadi kita pun, Mama pun tadi ambil lah Cem dengan Mel. Kakak kita tak bawa lah, tapi kita beli makanan untuk dia. Jadi jom kita tengok apa yang boleh beli. Cem dah bangun ke? Dah. Dah bangun. Dia balik. Okay. Cem nak beli apa? Banyak. Beli apa? Satu Aeon. Satu Aeon. Mel nak beli apa? Sushi. Sushi je? Donat sekali lah. Sushi dengan donat. Tadi Cem kakak demam ke? Kakak demam tadi? Macam mana kakak demam? Dia lemah ke? Dia tak lemah ke? Sini. Dia ajak Mama pergi Aeon. Sebab apa dia tiba-tiba nak ajak pergi Aeon? Ya, betul. Hai! Spider. Alah. Spiderman. Spider kecil je. Yelah. Macam. Jadi jom kita tengok apa yang kita boleh buat dekat dalam. Jadi mula-mula Cem nak beli apa? Lau-lau? Ya. Yau-yau? Ya. Aiskrim? Ya. Yang kat bawah ni, yang kat bawah. Orang bawah sushi. Sushi Mel? Nak beli apa? Sushi. Dia nak beli sushi juga. Okay, jadi mula-mula kita akan beli sushi dulu. Lepas tu Mama ingat mana beli laksa. Lepas tu apa lagi? Tengoklah. Sushi dan laksa. Sushi dan laksa. Lashi. Okay guys, kita dah dekat Sushi Empire, tapi semua habis. Kosong. Kosong. Tak ada apa. Tinggal sikit-sikit je. Mama tanya kat dia tadi, kenapa habis? Ada promotion ke? Orang ramai ke? Rupa-rupanya hari ni orang ramai satu sebab masa cuti. Pasal ada promotion. Kita tak tahu promotion apa, tak tanya pun. Jadi dah sushi. Cemunya dapat 2 ketul je sushi yang dia nak. Lepas tu dia beli donat jap. Mana Oreo? Okay, ni antara donat yang ada. Oreo. Ni cookies and cream kot. Cuba tanya Mama. Kakak nak ni. Tu je lah. Okay, donat pun sudah. Lepas ni apa lagi? Hot and roll. Apa? Hot and roll. Hot and roll. Okay. Hot and roll. Cem pun nak. Itu je lah. Kita dah sampai dekat hot and roll. Kita order. Apa tadi? Sama yang biasa? Masih pedas. Crispy pizza beef tu. Kena pedas tak? Satu pedas atau tak pedas? Bawang tak payah? Bawang tak payah. Okay, kita tengah order hot and roll. Tadi kakak dia nak sushi, tapi sushi kan habis. Jadi dia tak nak apa-apa. Dia tak nak sushi, tak nak apa. Dia nak donat je. Kesianlah juga kat dia. Tapi nak buat macam mana? Itu je yang dia pilih. Sekarang tengah tunggu hot and roll Mel dan Cem.
crispy pizza beef. Kita beli kasut badminton. So badminton. Ya. Yeah. Tak boleh. Duduk situ. Duduk mana? Ni tak ada kursi. Duduk situ. Boleh ke? Duduk je kat situ. Kasut apa tak? Cikgu suruh beli. Badminton. Dia kasut untuk budak. Ni. Untuk badminton. Tak ada. Handball pun sama. Sama, tapak kuat juga. Tapak kuat juga. Tak budak kita ada. Tak ada. Okay, kita pergi kat kedai Bata. Jadi kita tengah buat pilihan cara kasut budaknya. Ini tak boleh, ni buat jalan. Sekejap. Kasut power. Mel nak yang ni warna purple. Okay, kita try tengok. Untuk jalan boleh lah. Okay. Licin. Tu tadi. Okay. Yang kat rumah tu licin. Rumah murah. Berapa? 60 kan? Dia okey ni. Okey. Okay, Mel pun dah dapat kasut. Dah dapat kasut dia. Oh, Cem. Mana Cem? Cem? Oh. Cem nyorok Supaya tak ada orang takut hilang. Betul? panas. Saja duduk sini. Okay. Jadi Mama rasa dah donat kakak. Ni Mama punya laksa. Biskop tu yang punya. Yelah. Sushi King dengan Mel punya. Empire Sushi. Handphone baru. Tengok. Dia ni makan kalau dia tak comot tak sah. Tak tahu dia alien Mel kata. Jadi lepas tu dah kot. Rasanya ni je lah kita punya aktiviti dekat Aeon ni hari ni. Jadi Mama pun dah nak balik. Dah kan? Dah. Mel dah dapat apa? Dapat kasut, dapat sushi. Tak dapat. Dapat kasut, sushi. Kasut, donat, hot and roll. Kasut donat hot and roll. Cem dapat apa? Dapat phone. Cem ni cakap dengan dia mengarut. Dah jom kita balik. Okey, sekarang kita dah berada di Changi. Kita beli air kakak. Kakak pesan nak air Changi. Jadi jom kita beli. Kakak nak air peach oolong tea. Okay, Mama dah pun dapatkan air untuk kakak. Tapi tiba-tiba Mama pun rasa nak juga. Jadi Mama beli dua. Satu Mama punya watermelon. Apa benda tah? Watermelon kan? Yang kakak punya peach oolong. Mel tolong gantung. Okay, macam? Yang kali nak datang lagi Aeon ni. Nak buat apa? Nak try makan K-pop Demon Hunter punya resepi. Resepi? Makanan. Makanan dekat mana? Dalam Aeon. Adalah. Saya nampak tadi. K-pop Demon dekat kedai apa nama dia? Entahlah, tapi dia ada tulis lah signboard. Kat kedai Korea? Entahlah. Okay, kita tengok balik. Dah lah. Okay. Guys pula. Nanti ada kedai baru yang dijual sushi. Mama kata kedai tu halal. Dia bukan sushi. Ya? Dia bukan sushi. Dia panggil shabu-shabu tu. Apa? Shabu-shabu lah macam yang tu. Yang daging pusing-pusing celup dalam
Sup tu ni macam steamboat tu. Tapi dia panggil shabu-shabu lah. Dia tunjukkan ni. Tapi dia ada, dia buffet. Mama rasa satu kepala dalam RM60 kot, RM50 lebih ke RM40 lebih macam tu lah. Dia buffet, jadi kita boleh makan banyak mana yang kita nak. Dia ada juga makanan-makanan sampingan, sushi, mungkin ada wafer, mungkin ada aiskrim. Selalu macam tu lah kalau shabu-shabu ni. Lepas tu yang Mama tengok signboard dekat situ, dia by Nippon Nippon Sushi. Nippon Sushi kot. Mama seronok sebab Nippon Sushi ni orang Melayu punya company lah. Kalau korang tengok dalam TikTok, ada dia punya owner. Dan dia punya kedai ada banyak. Dan semuanya ada halal. Tapi selalunya kedai yang baru dia buka, macam kat sini dekat Aeon ni, dia dalam renovation lagi, belum buka lagi. Dia akan ambil masa dalam 3 bulan lah baru boleh apply sijil halal. Jadi mungkin masa mula-mula buka dekat sini dia belum ada lah sijil halal. Nanti lepas 3 bulan insyaAllah lah dia ada. Tapi kedai-kedai yang lain semua dah ada sijil halal. Jadi jom Mama nak balik. Sekian saja kisah Mama pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Kalau merah Okay guys, kita jumpa Mama duduk belakang dia. Ini ada apa ni guys? Apa tu? Dia tengok dari sini lah, belah sini. Dia buat iklan ke? Dia ni. Jamal's Altalaya. Altalaya apa benda? Mana tengok dari sini. Altalaya apa tah? Selalu kalau Mama tengok lori macam ni dia hantar kereta je. Tapi ni tak ada kereta pun. Mungkin dia nak peraga baju kot. Sebab dalam tu ada, tengok tu, Patung. ada patung. Iklan ni. Dia iklan-iklan. Tak tahulah nanti kita Google lah. Ini company apa ni? Jamal's macam tu lah. Ya. Jadi Macam nak kena TikTok. kita tengok dalam TikTok.